selalunya kita akan cakap agar mereka dapat kenal bukan hanya kepada pasangan, tapi juga adalah untuk mengenali keluarganya. Dan bukan kenal macam nama awak siapa, umur berapa, kerja mana, bukan itu sahaja, tapi lebih kepada cara kehidupan. Seperti Ustaz Irwan kata kan, cara kehidupan kita berbeza-beza. Malah kalau kita kata pasal agama pun, kadang-kadang amalan agama dia pun berbeza-beza. Sebagai contoh, suaminya adalah seseorang yang mengamalkan tahlil. Pun betul, benda basic mengamalkan tahlil. Dia rasakan tahlil ni okeylah untuk kita amalkan. Sebagai contoh, dia nak bernikah dengan wanita yang di mana dia dengan keluarganya tak percaya kepada tahlil langsung. Contohnya, dia tak amalkan langsung sebagai tahlil tersebut. Kadang-kadang benda ni juga boleh menjadikan konflik selepas berumah tangga. Walaupun isunya bukan pasal mi goreng, isunya adalah pasal tahlil. Sebagai contoh, pengamalan agama itu sendiri. Sebab nak mengenali ni harus lebih daripada setakat kita selesa dengan dia, kita boleh berbual dengan dia, kita boleh share dengan dia, kita ada matlamat yang sama dan sewaktu dengannya. Dan itu saya rasa adalah perkara yang kita boleh sama-sama mengingatkan. Dan pada masa pun juga tadi Ustaz Irwan ada kasih satu term yang baik jangan lokek duit dengan jangan lokek masa. Lokek masa, maksudnya antara perkara yang mungkin kita selalu kurang adalah masa bersama dengan pasangan, masa dengan pasangan. Jadi saya pernah lalui ada satu pasangan ni, dia ada masalah dan dia ada konflik antara isteri dia dan juga mertuanya. Dan jadi pada akhirnya saya kata awak relax dulu, mungkin awak bukan ada orang ketiga, awak cuma kerja longer hours because awak perlu cari duit lebih, isteri tak bekerja sebagai contoh. Tapi awak cari duit lebih dia bukan untuk awak, tapi untuk keluarga. Pasal isteri dah tak bekerja, ada anak, lepas tu tinggal dengan mertua sebagai contoh. Jadi dia tanggung seorang lah, dia ada tanggung seorang. Jadi kita sebagai lelaki kadang-kadang macam serba salah, tak bekerja, tak ada duit, bekerja pula tak ada masa sebagai contoh kan. Jadi saya kata dengan dia, tak apa, pelan-pelan awak ambil cuti satu hari, luangkan masa, ajak isteri keluar, luangkan masa, share the moments kan, isteri lagi kasih sayang antara suami isteri tersebut. Alhamdulillah, lepas seminggu saya contact balik, macam mana, semua okey? Alhamdulillah Ustaz, semua okey, Alhamdulillah. So sometimes kita just need to take a pause untuk kita luangkan masa bersama. Jadi jangan sampai ada orang-orang ketiga seperti mana tadi seorang kata maknanya orang-orang yang boleh kita luangkan bersama selain daripada pasangan kita sendiri Dan penting juga adalah untuk kasih sayang. Dan kasih sayang ni memang kalau sebelum kahwin kita pernah dengar kan, love language Love language kita punya sign language sebab sign language lain. Love language. Tapi bila mana kita daripada masa semasa dah 10 tahun rumah tangga, 20 tahun tu bertuah rumah tangga dan sebagainya kan, kadang-kadang love language pun dah tak ingat dah yang apa benda lah kan. Kalau dulu bila suami cakap I love you kan, isteri macam happy gila kan. Sekarang ni bila suami cakap I love you, awak masalah contoh awak ada masalah, dia tiba-tiba cakap I love you dengan saya dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang dia punya love language tu dah berbeza Jadi kasih sayang tu macam tadi Ustaz Irwan kata, harus ada komunikasi antara pasangan supaya kita dapat memahami apa yang tak kena dan bagaimana kita boleh perbaiki keadaan tersebut. Dan sebab ibu ayah yang dirahmati Allah, sebab sekarang pasangan-pasangan sebelum lagi bernikah, kita ada namanya sesi bersamamu. Yang maknanya pasangan yang belum nikah akan ada sesi interview bersama dengan juru nikah yang akan bersama dengan dia Jadi sebelum dia nikah, kalau dulu waktu saya belum jadi juru nikah, kita nikahkan pasangan, lepas tu kita pun tak jumpa dengan dia, kita pun tak kisah dia jadi apa ke kan. Tapi paling-paling ada yang alhamdulillah masih sama-sama, ada yang dah pergi jumpa Ustaz Irwan dah, maksudnya dah bercerai lah sampai Tapi kita tak nak ada itu. Kita nak sebelum nikah kita dapat interview, dan selepas nikah kita nak dia tahu yang ada orang yang boleh bersama dengan mereka. Sebab namanya programnya bersamamu. Sometimes kita just need someone else untuk memberikan pandangan supaya kita dapat selesaikan apa yang sedang kita lalui, insya-Allah Dan yang terakhir, poin yang terakhir yang saya suka tadi ialah doa tu memang betul lah, kadang-kadang ada suami-suami kan sebelum kahwin kan, Ustaz apa doa yang nak baca Ustaz? Apa doa yang nak baca waktu nikah tu kan? Sampai dia kata, Ustaz wajib tak letak atas kepala isteri? Isteri kadang-kadang dah pakai tudung, dah sanjir, dah pakai ordi, dah pakai macam-macam tekan isteri punya tudung macam mana? Rosakkan saya punya tudung, rosakkan saya punya ni. Lain lagi kalau dia kata, kalau Ustaz kalau dia pakai apa yang atas semua sekarang?
Sanggul kalau sanggul macam mana nak letak Ustaz kat atas kepala ni macam tu kan. Contoh. Jadi sebenarnya Ustaz Irwan kata tak semestinya untuk kita baca doa, tapi interestingly Ustaz Irwan kata bukan hanya suami bacakan untuk isteri, tapi isteri juga bacakan untuk suami. Pasal setiap orang ada kebaikan dan kelebihan masing-masing ya. Jadi itu interesting yang saya lakukan ya. Saya takut nanti lepas ni lelaki pula duduk, isteri pula berdiri di atas tak pasal-pasal lah. Ini sesi belajar selepas belajar dengan Kak Syakiri. Ustaz Irwan suruh buka yang perempuan belah kat atas, yang keluar lelaki kat bawah Wallahualam. Okay, jadi kita masih dalam topik konflik. Jadi saya minta Ustaz Irwan sikit je share bagaimana kita nak macam contoh kalau berlaku konflik. Saya rasa kebanyakan kat sini pun dah namanya sebagai ibu ayah, kita pun ada anak-anak, ada yang di antara kita yang level bapak mertua, mak mertua. Ada yang kat sini level yang masih sebagai menantu, sebagai anak ya. So dalam level ni kalau berlaku macam mana nak dapatkan bantuan? Adakah perlu kadang-kadang kalau kita nak berbual sama suami isteri boleh jadi konflik, bertambah pula konflik kan. Kadang-kadang ada benda isu yang kita rasa macam nak cakap tapi rasa tak nak cakap lagi bagus pasal boleh tambahkan masalah, contohnya mungkin boleh datangkan salah faham. So dekat mana Ustaz Irwan yang mereka boleh atau kita boleh dapatkan bantuan selain daripada terus pergi ke mahkamah lah orang kata tu kan. Dan macam-macam mungkin Ustaz Irwan boleh share tadi nampak pada lelaki kan, kesian kan, si lelaki kena jadi hari ni yang lelaki tengok ya Ustaz Harun dengan Sauri bukan nak backing aku, si lelaki pun lagi kan. Tapi ada tak dalam mahkamah yang isunya terbalik, suami dia memang macam ni, memang positif, tapi yang perempuan pula yang datangkan cabaran. Terima kasih Ustaz. Tadi saya dah berikan beberapa tips bila berlaku konflik dan sebagainya. Apa yang perlu adalah minda kita dahulu. Dan ingat semula kenapa kita punya pernikahan itu berlaku. Ingat waktu lebih bahagia. Ingat bagaimana kebaikan yang telah terbit daripada perkongsian hidup bersama sebagai suami dan isteri. Tapi suatu perkara yang tak boleh I cannot but stress betul-betul adalah dia sound cliche lah, tapi hakikatnya perlu counseling. Masyarakat kita kadang-kadang masih lagi hari ini, alhamdulillah dah mula orang terbuka lebih terbuka pada counseling, either couple counseling ke marriage counseling ke, dia ada macam-macam counseling ya kan. Hatta kadang-kadang nanti daripada counseling utama tu baru dia tahu isu-isu dalam rumah tangga tersebut, dan kalau dia perlu pengkhususan yang lain ya kan, terapi yang lain dan sebagainya. Tapi masalah dengan kita kadang-kadang saya sebutlah, isteri kalau asyik marah suami dia, suami asyik marah isteri dia, kalau balik rumah dia rasa nak marah, balik rumah rasa nak marah. Pertama, duduk sebentar, duduk sejenak, tanya diri sendiri, kenapa aku macam ni? Kenapa sekarang macam ni kita ni suami isteri? Itu part yang banyak. Jadi pertama, kalau kita sendiri pun tak tahu atau kurang pasti, perlu untuk kita bertemu dengan kaunselor untuk mendapat, supaya dia dapat mengkaitkan, dia dapat unpack apa sebenarnya masalah root cause antara kita dua ni yang tegang sangat. Dan samping-samping tu kadang-kadang tak boleh juga kita nafikan kemungkinan berlaku yang namanya benda halus. Hakikat orang India Barat ni masih lagi ada. Hari ni pergi Carousel, ada orang jual toyol, ada orang jual minyak apa ni, minyak pengasih, minyak dalam keluarga. Jangan lepas cari beli. Tapi ada, saya pun panjat nampak ada jual toyol. Sekarang toyol kat Carousel online. Jangan cari, nak tengok-tengok je boleh. Jadi kalau tunggulah, kalau jangan tunggu diskaun nanti. Tunggu Shopee ke dia apa 6 card ni ke 7 nanti kan. Bolehlah 7 saya beli toyol satu. Saya beli minyak pengasih. Minyak pengasih ada. Sekarang tak payah jumpa Momo dah online semua. Ya kan? Begitu sangat. Dan itu realiti. Hari ini masyarakat kita berlaku. Saya pernah ada seorang satu pasangan tu, suami dia dah hantar sama-sama dengan isteri dia pergi ke dapatkan rawatan dan sebagainya. Isteri dia I know dia ni orang ketiga ni, dia tengah buat semacam bla bla bla. I tried reading apa ayat-ayat tapi tak boleh. I cannot forget him. The him tu hanya isteri lah. Isteri okay. Dia just cannot forget. Dia nak juga dengan abang, nak juga dengan abang tu macam-macam. Padahal dah ada anak dah 14 tahun satu, yang lain satu belasan tahun. Jadi amat menyayat hatilah bila ada masuk unsur-unsur seperti ini.
Malamnya berlaku hari. Jangan kata yang kat luar, saya kat mahkamah pun job hazard. Saya hari-hari, saya kalau nampak saya pusing-pusing kat mahkamah tu bukan saja nak ambil angin kat mahkamah. Saya jalan-jalan tengok. Kadang-kadang jumpa bonjol, kadang-kadang jumpa pasir kat dalam mahkamah. Bukan sok bonjol tau. Bila bonjol tu faham yang kadang-kadang kain dia kuning, kadang-kadang kain dia hitam, kadang-kadang kain dia putih. Saya heran orang bawa ke mahkamah. Kalau bawa ke mahkamah untuk siapa? Untuk ni ya. Yang tengah duduk nak buat keputusan ni. Orang buat keputusan seperti itu. Masih ada. Dalam dunia yang serba moden ni masih ada. Cuma semua online je lah. Rasanya kalau cari kau tu boleh jumpa orang yang khidmat online buat wujud-wujud ni yang berlaku. So itu pun tak dinafikan boleh berlaku. Kita kadang-kadang mesti keluarga, gambar keluarga selalu sangat tunjuk kita keluarga paling bahagia ke online. Ain orang itu betul. Ini yang Nabi SAW tunjukkan. Kadang-kadang ada orang macam ni, dia ambil gambar anak saya, tunjuk gambar keluarga, kemudian tampal bunga, tampal bunga anak, isteri, suami, dan keluarga bunga je. Ya. Hakikat bahawa anda tampal bunga kat muka tu, itu tidak menjamin airnya tak sampai. Sebab bila dia nampak kita, dia tahu kita siapa. Ya kan? Tapi apa tengok happy orang, pergi holiday sini, pergi holiday sana. Orang manusia kan? Dia nak holiday sini. Walaupun tutup muka dengan bunga, orang tetap punya air kita. Yang baik ini jangan letak langsung. Kalau letak sekali-sekali, kadang-kadang. Sebab manusia ni hatinya semua ada masalah. Ya kan? The green eyed monster dalam kita ni semua ada. Jadi saya nak ingatkan, tampal bunga ke heart shape ke kat muka tidak menjamin elakkan air. Ya kan? Dia hanya akan buat orang makin nak tahu anak ni mana dia search. Anak Ustaz Harun, anak Ustaz Radi. Saya pernah saya tengah kat Google tu keluarga Ustaz Radi. Bawa nama saya, search nombor paling dua dalam Google. Orang nak cari. Jadi berhati-hati musuh ini. Dapatkan kaunseling, dapatkan nasihat orang untuk bantu kita identify lah masalah. Jadi tadi saya tanya soalan kedua. Bila kata tentang lelaki ke perempuan, saya sebagai hakim yang hari-hari dengan kes perceraian, infidelity, kecurangan merupakan sebab utama perceraian. Dan kecurangan ini berlaku, percayalah saya, sama saja perempuan ke lelaki. Hari ini bukan yang lelaki saja yang buat hal, yang perempuan pun sama juga buat hal. Bahkan kadang-kadang seram saya bila baca video orang Allah. Ibarat aku yang sebatin kata habis hafalan saya belum baca. The kinds of infidelity yang orang buat tak terbayang. Saya kata boleh jadi macam ni. Kita pernah dengar wife swapping kan, atau spouse swapping, yang mana suami dengan isteri, beberapa pasangan tukar pasangan hidup sesama sendiri. Berlaku di semua pun. Orang Islam saja buat berlaku. So jadi berhati-hatilah. Jangan sebab dia boleh berlaku pada dua-dua. Ada ni yang saya pernah, satu tu saya kata ni anak dengan ni ke dengan suami yang baru lahir. Tak, ni bukan anak dia, nak orang lain. Baru ada cerai. Ada, biasa. Ada yang memang sampai 2-3 anak nikah dengan 2-3 orang lelaki berbeza dan sebagainya lah. Itu, tapi itu kes suami pun sama juga, komplain juga ada perempuan yang lain. Jadi dunia kita hari ini amat bercabar. Ya kan? Jadi berhati-hati. Sebab tu saya tadi kata jaga mata, jaga hati. Bila berhubungan dengan yang berlainan dan jadi jangan terlalu terbuka. Bergurau boleh, tapi jangan terlalu friendly sangat. Cukup-cukup je lah. Jangan sekadar yang perlu, sekadar sebagai kawan-kawan okey. Tapi jangan lebih-lebih. Jangan bertepuk-tepuk bahu kita lah, jangan. Dia kalau sampai hari ini dia tepuk bahu, besok tepuk lain. Jadi hati-hati bila dengan orang yang berlainan dan jadi sama lah lelaki itu perempuan, sama pada tepuk ustaz jangan. Kalau tepuk ustaz kan ustaznya diam. Ustaz pun jangan. Ustaz lagi jangan ditepuk. Saya tepuk ustaz tak apalah, tak ada apa macam ni. Tapi hati-hati.
Baik, Alhamdulillah. Okey, itu adalah perbincangan kita mengenai konflik. Jadi seperti yang saya kata, konflik boleh berlaku kalau kita tidak berjaga-jaga, dan konflik boleh dikurangkan apabila pertama kita adanya komunikasi antara satu dengan lain, insya-Allah. Dan kalau dah memang tak boleh untuk diselesaikan, maka pergi ke kaunseling dahulu. It's okay untuk pergi ke kaunseling. Di kaunseling ni bukanlah maknanya kita ni teruk sangat ya sampai perlukan orang lain minta bantuan. Kaunseling ini hanya sebagai satu cara wasilah untuk kita dapatkan bantuan tentang keadaan kita. Secara umumnya kaunseling ni memang lebih baik pergi kedua-duanya lah, maknanya lelaki dan wanita, kedua-duanya pergi ke kaunseling. Of course kat Singapura ni macam-macam khidmat ada. Ada yang dekat agensi, ada yang kalau contohnya kita segan nak pergi agensi ataupun malu ataupun kita rasa macam leceh nak pergi agensi ni lah kan, kita buat appointment dan sebagainya, kita boleh contact dengan personal dengan beberapa kaunselor yang menawarkan khidmat datang ke rumah sebagai contoh ya, supaya dia pun dapat mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi kaunselor ni dia ada dia punya kriteria lah, maknanya ada certain orang aja yang boleh jadi kaunselor ya, dia terlatih untuk jadi kaunselor. Jadi jangan pergi ke contohlah, ustaz saya pergi kaunseling saya dengan Pak Haji ni contohnya, dengan guru ngaji saya sebagai contoh, kecuali kalau guru ngaji kita ni memang ada skill lah untuk mendengar kedua-dua belah pihak sebagai contoh. Tapi kalau tidak ada, maka kita kena cari orang yang ada. Sebab saya kata kalau pergi ke sebagai contoh saya pergi orang jumpa saya kata kalau setakat nak minta nasihat saya boleh bagi. Tapi kalau dah level counselling, saya bukan counselor. Saya takut nanti cara saya ataupun cara saya mendengar takut memberikan ketidakpuasan kepada kedua-dua belah pihak. Jadi kita berjaga-jaga dalam minta bantuan tersebut insya-Allah. Baik, sekarang ni kita akan bincangkan sedikit berkenaan tentang konteks mahkamah. Sekali lagi saya kata apa yang kita akan kongsikan ialah secara umum sahaja supaya dapat kita memahami konteks mahkamah ataupun konteks perceraian di dalam Islam. Bagi siapa yang ada kes-kes yang sedang dibicarakan, tidak akan dibincangkan pada hari ini lah insya-Allah. Baik, yang pertama Ustaz Iwan, biasanya kita dengarkan suami sudah lafaz cerai, adakah masih boleh duduk bersama? Maknanya bila dah lafaz cerai tu, adakah bermakna si isteri tu boleh keluar ataupun kita boleh halau kita punya menantu keluar sebagai contoh. Jadi Ustaz Iwan boleh ataupun go back to nombor 2 juga, adakah boleh adakah boleh suami ajak isteri bersama, suami masih wajib beri nafkah kalau isteri bawa. Ini saya contoh dalam bab ni lah. Maknanya kalau dah lafazkan cerai, adakah bila suami ajak bersetubuh contohnya, boleh tak si isteri tu, patut tak si isteri tu taat dengan permintaan suami? Dan yang nombor 3 adalah berkenaan nafkah. Wajib ke suami masih tetap kasih nafkah walaupun sudah lafazkan cerai? Maknanya benda ni belum jatuh kat mahkamah hanya dalam konteks dia dah lafazkan. Kalau dah lafazkan tu apa dia nak kita buat? Adakah masih boleh duduk bersama, sekatil dan sebagainya? Dan nombor 2 seperti yang tadi saya kata ialah bab setubuh, adakah boleh isteri menolak permintaan suami? Dan nombor 3 ialah bab nafkah. Yang pertama, soalan bila dah lafaz cerai, ya kan, orang dah lafaz cerai dalam macam keadaan. So kalau sekiranya macam alamak terlepas cakap, terlafaz, ketahuilah Nabi SAW sebutkan beberapa perkara yang kalau disebut secara bergurau, main-main, serius ataupun tidak, dia akan jatuh. Nikah, cerai, rujuk, ya kan, sama juga. Jadi bila kita lafaz cerai, banyak yang datang, Ustaz saya tak ada niat, Ustaz tak ceraikan saya tengah marah. Ialah mana ada orang tengah ketawa-ketawa suka cerai. Kan tengok cerita kelakar, aku ceraikan kau, tak ada. Ya kan? Yang selalu lafazkan cerai marah. Ya kan? Tapi marah tu ada macam-macam level. Itu nanti kena di mahkamah lah. Sebab itu naik tadi ataupun sertifikat kita bila ditanya, dia boleh nasihatkan anda. Kemungkinan ini dah jatuh, tapi sebaik-baiknya pergi ke mahkamah. Sebab di mahkamah lah yang akan memberikan kata putus jatuh ataupun tidak. Tapi ada orang kata, tapi kita nak rujuk. Saya nak rujuk ni, boleh tak Ustaz nak rujuk? Contoh minggu lepas saya lafaz, over the weekend saya nak rujuk. Nak rujuk, mahkamah ada yang namanya proses intention to rujuk, ITR. Intention to rujuk ni is when ada orang yang nak pasangan yang dah kebetulan dalam lafaz cerai, dia nak
rujuk semula. Dia pergi ke mahkamah, fizikal ni bukan online, selalunya semua online, register nikah, cerai semua online. Tapi untuk nak rujuk, the intention to rujuk pergi ke mahkamah physically, suami isteri pergi cakap saya nak rujuk tapi semalam saya dah dapat ini. Nanti hari itu akan diproseskan, dibawa ke Presiden on duty, dan Presiden akan tengok sama dia tidak atau tidak. Kalau rasa perlu tak jatuh dan perlu dirujuk, maka dia akan put you on an expedited track lah, supaya dapat diselesaikan dan dapat disahkan perceraiannya, ya kan, sebelum habis waktu iddah. Tapi rujuk bukan di syariat court. Syariat court hanya untuk menentukan dah jatuh atau tidak. Kalau jatuh kita isukan divorce certificate, rujuk kena pergi ke ROMN untuk rujuk semula. Itu kalau rujuk. Tapi abang-abang, jadi saya selalu pesan abang-abang, cerai itu biarlah menjadi perkataan terakhir dalam vocabulary pernikahan kita. Jangan perkara pertama kalau tengah marah. Satu. Kedua, kakak-kakak juga janganlah diprovok sarang terbuai. Ini di tengah gaduh-gaduhan. Kau anak jantan kan? Ceraikan lah. Kalau berani ceraikan lah. Betul tak berani? Alah. Orang tengah marah. Kena macam tu. Ya kan? Kalau berani ceraikan lah. Alamak. Jadi ya. Jadi jangan juga ni juluk-juluk sarang terbuai tu. Jangan provok. Ya kan? Orang tengah marah. Provok jadi. Yang lagi teruk kalau semalam Ustaz saya talak 1000. Banyak 3 je lah. Banyak 1000. Saya selalu sebut. Banyak kali saya sebut. Aku selalu sampai tolak talak 1000 ni marah sangat. Ya kan? 3 je bang. Strike 3. No strike 1000. Banyak sangat. Tapi itu nanti. Itu kalau nanti. Sebab tu kalau dia kata saya dah talak 1000. Itu nanti ada dia punya proses lah. Kena sendiri. Untuk mahkamah atau hakim mahkamah. Hakim mahkamah bertanya niat dan sebagainya. Sebab tu proses ni kena ada. Biar ada orang kata contoh Ustaz saya nak rujuk sendiri je lah. Nak rujuk sendiri, ya kan, nak rujuk sendiri. Kalau anda rujuk sendiri, lepas tu berlaku lagi. Dan soalan kedua adalah betul tak rujuk tu masih berlaku. Saya pernah ada kes orang tu 6 bulan lepas cerai, 6 bulan tak tinggal bersama, tak semua leave separately langsung. Kemudian lepas 6 bulan dia kembali tinggal sama, dia kata biar jom kita continue our marriage lah. Dia continue marriage. Ada anak 2, lepas tu beli BTO dan sebagainya. Lepas tu cerai. Bila cerai, kita tanya, awak dulu rujuk bila rujuk balik, bila dah cerai yang first 6 bulan. 6 bulan, antara 6 bulan, 6 bulan tu ada tak macam peluk-peluk ke, cium-cium ke, atau bersetubuh semula ke? Tak ada langsung. Tak ada, peluk-peluk tak ada. Tak ada, permohonan tangan pun tak ada. Dan kalau itu tak boleh ada rujuk. Berarti anak yang 2 ni macam mana? Yang lahir selepas 6 bulan tu. So, tak apa itu jangan takut. Anaknya tak jadi anak logik. Kalau anaknya termasuk anak syubhat dan sebagainya, itu ada hukum lain. Tapi the point is, kadang-kadang kita tak faham penuh hukum berkaitan tentang rujuk, bila rujuk ataupun tidak. Ya kan, rujuk itu boleh berlaku tak semesti aku rujuk kau. Tak istilah aku terima rujuk ke tak. Kadang-kadang rujuk itu boleh berlaku hanya melalui dengan persetubuhan sebagai bentuk. Ada sebagai ulama kata peluk cium pun dah jadi, walaupun tak sebut rujuk. Yang dia dah bersama semula, bersatu semula suami isteri, dah berlaku rujuk. Itu pandangan jumhur ulama. So, sebab tu ada orang kemudian tanya soalan yang tadi saya tanya, boleh tak kalau saya dah lepas cerai tinggal dekat dalam satu rumah? Ya, boleh. Selagi mana dia lepas cerai satu dan cerai dalam satu dan dua, hukum fikihnya tak menjadi masalah untuk suami isteri tinggal dalam rumah. Sebab by hukum, technically dia still husband and wife. Bahkan suami masih perlu memberikan nafkah kepada isteri waktu beriddah. Bahkan wa askinuhunna dalam Al-Quran dan berikan tempat tinggal kepada mereka. Ya kan? Bahkan kalau hukum fikih dia kata harusnya digalakkan suami dan isteri saling berhias untuk satu sama lain. Mudah-mudahan mereka ni kemudian nak rujuk semula. Maknanya dapat dengan tinggal satu rumah, mudah-mudahan lebih senang untuk rujuk semula. Ada harapan. Tapi kalau dah habis waktu nikah, walaupun belum buat kes mahkamah ni ada masa. Nantilah mahkamah cerai ni lama sangat nak ambil masa. Wah, orang bila nak cerai tak fikir. Ya kan? Bila cerai semua nak cepat. Pasal abang dah tunggu, akak dah tunggu. Ya kan? Bila nak cerai tak fikir. Bila cerai semua, apa lambat sangat? Apa kena pergi counselling? Apa lagi lepas counselling kena pergi mediation? Iyalah, dia jangan gaduh. Ya
mediation itu perlu supaya kalau ada persetujuan antara kedua belah pihak nak cerai, pembagian harta, anak-anak, jagaan hak, jagaan macam mana, kalau boleh settle dekat mediation, alhamdulillah settle mediation. Hari itu juga boleh settle. Tapi kalau dah datang mediation tak setuju atau satu pihak tak datang, suami isteri tak datang, habis tak file, ni apa ni kena file ni? Apa benda memorandum defense ni kepala lah Ustaz? Ya kan? Nah, sebab itu ikutlah instruction yang diberi. Sebab bila anda ke mahkamah, saya sebagai hakim, saya tak kenal anda. Saya tak tahu awak tak tahu. Saya bukan adik-beradik awak. Macam mana saya nak buat keputusan? Hanya berdasarkan dokumentasi yang difilekan. Kalau tak difilekan dokumentasi dengan bukti-buktinya, dengan yang kemudian disahkan, macam mana saya buat keputusan? Ya kan? Jadi itu adalah yang kedua. Jadi tinggal di rumah bersama boleh sejauh mungkin dalam waktu iddah. Tapi selepas waktu iddah Ustaz, ini kadang-kadang sebab realiti kehidupan Singapura macam tu. Ya kan? Tak semua orang boleh main pacak tent dekat tepi laut tinggal di situ. Ya kan? Dia nak tunggu proses, nak proses rumah, dia pun nak tinggal rumah adik-beradik pun tak ada tempat sebagai contoh dan sebagainya. Boleh, tapi dijaga batasan auratnya. Jangan bersendirian dan sebagainya, berkhalwat dua orang saja dan sebagainya. Tinggal lain-lain lah kalau dah habis waktu Eid. Ya, sebab berhati-hati. Walaupun belum diputuskan mahkamah sama ada dah jatuh atau tidak. Wajib atau tidak masih beri nafkah? Ya, wajib beri nafkah. Kemudian isteri kata, wajib tak saya tetap melayan permintaan suami? Bergantung. Kalau sebab ni dah cerai, dah lafaz cerai. Kalau suami nak minta ada hubungan dengan isteri, isteri dia masih tak nak lah, kata dah cerai pun tak nak, I don't want. Dan dia dalam sudut hukum ketika itu boleh untuk tidak, sebab waktu iddahnya dia boleh tidak terima atau dia tak nak adakan hubungan. Dan di Singapura, kalau orang tu dah dalam tahap separation, kalau seorang suami memaksakan dirinya ke atas isteri under the penal code, Singapore penal code, you can be called charged for marital rape. Maka marriage mana ada rape? Ada kalau dalam keadaan tengah separation atau nautis dalam pasal belum berlaku seperti itu perlu berhati-hati. Ya, dan apa tu soalan banyak soalan. Baik, saya rasa sedia ada Mentimeter bagi siapa yang menti.com, boleh scan QR code. InsyaAllah soalannya kita tak tahu siapa yang bertanya. Pada yang kita boleh jawab, kita akan jawablah. Saya rasa ada juga soalan-soalan yang mungkin kita boleh kaitkan bersama insyaAllah. Tapi sebagai permulaan Saya Irwan ialah jika suami, jika sang suami dan isteri, jika sang suami dan isteri sudah bercerai dan mahu rujuk balik, tapi keluarga sang isteri agak tidak setuju kerana perbuatan sang suami terhadap sang isteri, Dayu Syah Masanya, apakah nasihatnya? Muslimat, keluarga kita berhak memberi pandangan mereka, memberi nasihat dan sebagainya. Akhirnya kita sebagai suami dan isteri, kita yang kemudian perlu buat keputusan tersebut. Ya kan? Kita ambil nasihat mereka dalam pertimbangan. Betul-betul patut bertindak untuk semua. Tapi akhirnya solat istikharah, minta paduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa Allah. Orang selalu masalah rumah tangga dia, orang lupa Allah dalam rumah tangga. Dia ingat rumah tangga ni dia dua orang je. Tapi dalam rumah tangga tu ada yang namanya Allah. Allah lah yang menentukan dulu. Kita, Allah yang menentukan kita kekal atau tidak. Allah yang tahu apa yang sesuai untuk kita. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Ya kan? Jadi kalau kita dah istikharah, kita dah tengok suami atau isteri dah buat ialah reparation, dah perbaiki diri dan kita rasa ada peluang, kita nak berikan peluang. Ketika itu tawakal kepada Allah, bismillah, dan teruskan rumah tangga. Ya kan? Sebab akhirnya kita yang menanggung. Dan nasihat saya juga kepada ibu dan bapa, kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita, betul tak? Tapi kadang-kadang kita tengok anak kita kesian. Kita sebagai ibu, saya sebagai bapa pun saya tak sanggup tengok anak kita menderita, bawah dan sebagainya kan. Tapi selagi dia bukan isu keselamatan, isu security dan safety orang itu kita serahkan kepada anak kita lah. Kita beri nasihat, biarkan anak kita buat keputusan.
apa-apa konsekuens akibat daripada keputusannya, dia sebagai anak perlu akhirnya belajar daripada konsekuens pertama. Tapi kita bertanggungjawab untuk terus nasihatkan, berikan jalan keluar, referkan pada kaunseling dan sebagainya, berikan sokongan lah paling kurang, ya kan? Untuk pastikan mereka ini dapat melayani bahtera mereka seterusnya dengan lebih baik. Tapi kalau kalau kemudian dia melibatkan bahaya, kalau contoh memang ada domestic violence lah, memang suaminya memang pukul bantai ni orang, kadang-kadang pelik, isteri tetap nak dengan suami, tak tahulah apa dia punya minyak senyum ke tidak apa, ya kan? Dia dah belikan kerosel ke minyak mengasih, dia nak macam-macam. Kita sebagai ibu dan bapa dan keluarga, do not shy away, dan saya sebut pada sudut agama pun, untuk kita laporkan kalau kita tahu yakin memang berlaku domestic violence. Itu satu perkara yang bukan edaran yang masukkan rumah tangga orang, tak. Kewajipan kita untuk pastikan mereka ini terselamat daripada violence. Sebab itu membahayakan nyawa. So dari sudut agama pun, hifdzun nafs, menjaga nyawa seorang itu termasuk dalam tujuan syariat, maqasid syariat. Lapor tak apa, bukan dibilang siapa yang lapor, polis pun tak sebut, ya. So kawan pun boleh tolong kan? Kawan boleh, bukan masuk kepo. Itu masalah, dia minta nasihat. Bila kepo, bila pak? Bila nak tolong, betul tolong, jangan kepo. Hari ni ada orang dia saja nak, kau okey, aku nak tahu sini, aku bagi tahu lah untuk dia nak judiat kat orang lain, ya kan? Bahaya, tak tahu judiat ni. Sebab itu bahayanya. Bila ada krisis rumah tangga, kita sebagai kawan yang bukan expert mana-mana, yang baru tengok kita tiga je, kita pula nak jadi kaunselor. Nanti kita yang macam ibarat tikus membaiki lampu, merosakkan lagi rumah tangga orang tu. Kita tak boleh tolong, jangan jadi batu ronsen. Ini masalah yang satu. Bila orang tengah cerai, parti ni kadang-kadang dah nak setuju dah, mediation, boleh berbalik ada masa sikit. Okey, baik. Nanti balik dia jumpa kawan dia. Kau kenapa tak minta lebih lagi dengan suami ni, memang suami tak guna ke orang ni, jangan tak guna. Dah dia balik mahkamah, dia minta lebih lagi. Dia minta lebih lagi, yang suami pula tak nak lagi. Dan orang padahal dah bersangka sebenarnya. Anak-anak ni masalah. Jadi kita sebagai orang, kalau ada saudara ke kawan ke yang sedang mengalami di perceraian, tolong jangan jadi batu ronsen. Jangan kita api-apikan orang. Kalau nak kita bantu dia, referkan dia kepada kaunselor, dapatkan sokongan, pergi lawyer, dapatkan nasihat soal dia tahu hak-hak dia dan sebagainya. Itu boleh sebenarnya. Tapi jangan jadi batu ronsen. Tadi Ustaz Iwan ada suatu soalan, dia berkenaan dengan kaunseling lah. Tadi kita bicara kaunseling kan. Kalau contohnya suami tak nak pergi, ataupun isteri lah, ataupun isteri tak nak pergi. Jadi macam mana kita nak memaksa pasangan kita untuk pergi ke kaunseling? Pendeknya tak boleh paksa. Kita tak boleh paksa siapa-siapa nak datang kaunseling. Kalau dia tak datang kaunseling, tak kira lah suami ke isteri ke, kes akan tetap berjalan. Kes tetap berjalan sebab kita perlu berlaku adil pada pihak yang satu lagi, ya kan? Contoh kalau kes ni suaminya tak nak datang, isterinya dia datang. Selalunya kalau macam itu, kaunselor pun tak akan break and put. Kaunselor berurang dia, ya kan? Dia kaunselor tak boleh. Dia akan jalan terus sampai akhir stage. Kalau dah sampai stage saya di peringkat hearing mahkamah, kita akan tengok. Kalau suaminya tak datang, ya kan? Dia ada beberapa sebab lain. Perceraian, selain daripada lafaz cerai, dia ada ta'liq. Ta'liq adalah yang kita semua bila nikah kat Singapura ni sebut. Bila lelaki sebut, seandainya saya meninggalkan isteri saya lebih daripada 4 bulan, atau saya menyakiti isteri saya, bla-bla-bla, seharusnya dia hafalan teks tu. Dia minum-minum dengan orang wajib, ya kan? Saya tak hafal sebab saya minum wajib dia tu. Yang penting dia tak boleh nafkah lebih daripada 4 bulan, atau dia tinggalkan, dia desert isteri ataupun desert dia bukan desert, dia desert isteri, tinggalkan isteri dia lebih daripada 4 bulan. Tak kisahlah tinggal tak ada cerita ke, masuk jail ke sampai 4 bulan dia, tapi saya masuk jail bukan saya suka, saya kena masuk jail pun Ustaz. Tapi apa awak masuk jail tu, kenapa awak masuk jail suka-suka? Polis tak ada, macam kosong kan jail, ambil itu masukkan. Kenapa masuk jail? Pasal awak kan? Siapa suruh
keluarga. Itu ada dalam ta'liq ataupun fasakh. Itu ada soalan suami yang kena juga. Suaminya kasih nafkah cuma tak balik-balik. Kalau dia tak balik, dia perlu juga boleh minta dia bawa reason ta'liq lah. Tapi ini ta'liq, sebab ta'liq adalah sama ada dia tak bagi nafkah atau dia tinggalkan lebih daripada 4 bulan atau kedua-duanya. So, tapi itu perlu dibuktikan kepada mahkamah lah. Jadi mahkamah kalau suruh bawa saksi, tolonglah bawa saksi. Ini tidak, kadang-kadang kita suruh bawa saksi, saya tak ada saksi. Apa awak kawan banyak-banyak kalian Instagram tu tak ada yang boleh jadi saksi ke? Tak ada, saya tak ada saksi. Sebab kadang-kadang dia tak nak orang tahu dia cerai. Dia nak sembunyikan. Saya kata tak perlu ada saksi sebab macam mana hakim nak percaya? Saya tak tahu awak, saya tak tahu awak punya suami. Kita perlu ada saksi dan bukti. Okey, suami nak rujuk tapi isteri tak mau. Ni macam mana ni? Suami nak rujuk tapi isteri tak mau. Suami kalau dia datang ke mahkamah, suami nak rujuk, isteri tak nak rujuk, tak boleh jalan. Contoh, suami atau isteri minta cerai. Suami kata tak nak, saya tak nak cerai, saya tak ceraikan dia. Contoh tak, saya tak nak ceraikan dia. So di mahkamah ada beberapa cara. Selalunya kita akan hantar anda kepada sesi hakam. Hakam ni adalah prinsip dalam Al-Quran. Bila dua suami isteri bergaduh, tak boleh ada penyelesaian, kita akan hantar dia ke hakam, marriage conciliators. So marriage conciliators ni dia adalah merupakan senarai daripada asal kita dan yang terlatih. Mereka akan anda latih sebagai hakam, wakil anda untuk cuba cari jalan tengah. Kalau boleh diselesaikan, alhamdulillah. Tapi selalunya kalau dah sampai ke umur tu, isteri nak, suami tak nak, dia ada either one of four ways. Pertama, sama ada suami lafazkan cerai juga selepas sesi hakam, atau suami tafwid, suami delegate, suami serahkan kepada isteri. Dia nak sangat biar dia lafazkan, saya tak nak lafazkan. Dan dia akan kata, saya serahkan hak ceraikan diri kepada isteri saya. Dan isteri akan kata, saya terima I accept the right to divorce myself. I hereby divorce myself with one talak. Itu tafwid. Itu namanya tafwid, talak tafwid dan begitu. Sebab ada suami yang memang tak sanggup. Ada suami yang memang tak sanggup sebab dia memang tak nak perceraian. Ini macam saya sebut tadi, suaminya memang suami baik, suami bertanggungjawab, suami semula. Tapi isteri dah ada abang lagi satu. Isteri gigi terlampak abang yang ada six pack. Abang tak nampak family pack. Ya kan? Jadi dia nampak yang six pack, dia tak nak yang family pack lah. Dia jumpa yang six pack, jadi dia tak nak, dia nak yang tu juga. So dalam kes demikian, suami tak nak. Saya tak buat apa-apa, saya tak nak lafazkan cerai. Dia boleh serahkan ke isteri. Atau kalau tak nak juga, saya tak nak lafazkan, saya tak nak serahkan. Dan hakam mempunyai hak untuk sama ada tidak melafazkan atau melafazkan secara paksa. Maksudnya hakam kalau kata dia tak boleh lihat. Kalau dah menyampah sangat, macam mana nak paksa dia tinggal sama? Ya kan? Tak menjadi satu yang dari sudut agama pun tak selari dengan prinsip pernikahan. Jadi hakam mempunyai hak untuk ceraikan juga. Kalau mereka dapati ada discord, ada discord, perbalahan yang tak boleh diselesaikan antara suami isteri, mereka boleh lepaskan. Atau yang keempat, talak tebus atau khulur. Tapi jarang-jarang berlaku. Jadi suami kata, okey, kalau nak kau cerai, bagi aku lah 50,000. Contoh, suami jangan. Apa-apa jangan ajar pula. Ini kan kau tahu ustaz seperti itu, Tengok di mahkamah. Kalau isteri tak ada duit nak minta macam mana? Ya kan? Minta tanah, saya tak lepas tanah. Abang ada hak, ada kuasa mutlak mahkamah untuk kemudian buat keputusan nak ceraikan dulu kalau memang tak boleh selesai. Okey, soalan seterusnya berkenaan dengan tinggalkan isteri lebih 6 bulan tapi walaupun dia kasih nafkah. Saya rasa tadi dah jawab maknanya boleh gunakan kuasa ta'liq ya, atau fasakh ya, minta cerai daripada apa-apa pun minta nasihat daripada buku jangan tengok Ustaz Irwan cakap sebagai umum. Tapi saya dalam mahkamah terpulang kepada bergantung kepada facts and evidence fakta setiap kes, dia berlainan setiap kes. Okey, macam mana nak tahu kalau dah jatuh talak?
Kalau suami cakap aku ceraikan kau, adakah aku nak ceraikan kau, adakah talak saja? So perkara seperti ni, aku nak ceraikan kau, atau contohlah ni selalu berlaku, kau kalau tak balik malam ni kita cerai kalau kau tak balik dalam pukul 10 ni, kau siap aku cerai. Okay. Kalau kau beli barang ni, Kalau kau press enter lengkap tu, tapi kalau macam itu memang masalah parah. Itu maknanya ada masalah shopaholic yang agak kendala. So perkara seperti ini ada yang dalam fikir kita diistilahkan sebagai lafaz talak ni adalah lafaz sharih, maknanya lafaz unambiguous. Jelas, aku ceraikan kau, talak satu, itu memang unambiguous. Tapi ada ambiguous, dia kinayah. Ni macam dah jatuh ke, tak jatuh. So kalau contoh yang kasi, aku nak ceraikan kau. Jadi nak ceraikan tu, nak ceraikan hari tu ke, atau nak ceraikan kau nanti lepas kita habis kes mahkamah ke. So semua kalau seperti ini tak jelas, dia perlu bawa ke mahkamah. Mahkamah yang nanti akan dengar, akan examine, tengok apa niat suami dan sebagainya, dan kemudian baru diputuskan oleh mahkamah. Ada orang cakap kau tak balik pukul 12, aku ceraikan kau. Okay, contoh macam tu. Isteri balik 11.58, suami kata tak, isteri balik 12.02. Saya kata alamak leceh aku orang ni. Buang masa lah. Saya cakap apa lah, nama tu adalah mahkamah kan. Saya kata okay, bawa tunjuk evidence. Tunjuk evidence yang isteri awak masuk rumah 12.02. Yang isteri tunjuk evidence yang awak masuk 11.58. Tengok boleh tak? Kalau tak boleh, tak ada evidence, macam saya nak tentukan. So kalau tak boleh tentukan, berarti tak jatuh lah lepas tu. So contoh, tapi ini adalah sebab saya sebut, saya qualify ini case by case. Dia bergantung pada fakta, pada evidence, bergantung pada keputusan mahkamah ataupun hakim-hakim yang lain yang bersama dengan saya. Okay. Kalau suami selalu cakap, kalau macam ni kita cerai, jadi saya rasa apa tu ya? Dia sama? Kalau macam ni kita cerai lagi baik. What should we do? What should we do? Go counselling. Sebab kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, apa hukum isteri tak masakkan? Apa hukum isteri tak bersihkan rumah? Apa hukum? Saya kata hukumnya wajib awak dulu counselling. Saya tak jawab soalan hukum tu, sebab di sebalik soalan hukum tu ada soalan yang lebih penting yang perlu dijawab. Sama ada diorang ni dah fikir betul ke tidak. Sebenarnya ada masalah lain ni. Bukan masalah nak masak ke, nak buat kopi ke, nak cuci baju ke. Masalah lain. Masalah tak ada komunikasi. Jadi kadang-kadang jawapan saya memang macam tu. Kalau orang tanya soalan itu apa hukum saya, hukumnya awak wajib counselling dulu, supaya you sort it out first. Tak pertama. Tapi kalau nak cakap pasal hukum jatuh ke tidak, ini buat should dulu. Kalau kurang pasti, pergi ke mahkamah syariah. Buat yang tadi intention to rujuk ni proses. Dan kalau kita rasa oh ni tak jatuh, jadi tak ada niat, then the president will sign off, is no further action. Maknanya tak payah lagi, maknanya dia tak jatuh hukum talak ni. Boleh dah balik video lebih lepas tu sedikit. Orang kadang-kadang kelakar, dia ada trend tau. Nanti nak raya, bulan-bulan puasa ramai orang rujuk. Pasal dah buat baju seluruh kan. Ada orang pula, tu Ustaz, anak saya dah nak nikah bulan depan, Ustaz, boleh tak kes mahkamah ni lambatkan sampai lepas tu? Ini mahkamah siapa punya ni? Adakah bapa awak dia punya? Dia pula akan nak tanya, tapi tak boleh. Jadi dia terus. Okey, seterusnya Ustaz, suami dan isteri tinggal serumah tapi tidak tidur, ataupun tapi tidur asing-asing dan sudah lama tidak berbual dan tidak berhubung badan lebih dari 12 tahun. Apa hukumnya? Ada kan? Hukumnya wajib pergi counselling. Ya kan? Kalau sebab ada orang yang memang dia boleh continue macam ni sebagai suami dan isteri, cuma dia dah tak ada keinginan, tapi dia nak kekal sebagai suami isteri. Dia kan dia masih buat apa ni, dia layan dia sebagai suami, maknanya benda yang lain saya berhubungan suami isteri lah. Ya kan, dia masih keluar sama, berumrah sama, pergi haji sama, ya kan. Jadi keputusan masing-masing. Tapi kalau dalam kes soalan seperti ini, hukumnya adalah wajib pergilah minta nasihat kaunseling macam mana nak semarakkan semula hubungan suami dan isteri. Ya kan. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, kita dah berhubung ni, semua orang sudah berhubung kan. Saya kalau nampak orang hubung dengan tangan, maknanya nak buat hubung sini, kalau yang kita tahu,
sebab itu mungkin cinta sejati. Yang walaupun tangan dah repot, perut dah boroi, kan kulit dah turun, tapi dia tetap berpegangan tangan, jaga satu sama lain. Akhirnya muslimat, akhirnya nak kan. Sebab itu ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu passion. The first 5, 10 years, 15 years of marriage is more passion lah. Dia dah juga punya nafsu semua macam masa dia lebih muda. Tapi lepas-lepas tu, dia dah lebih pada rahmah, compassion. Dia kan sayang, dia kan walaupun suami aku dimurah tapi okey lah, dia belakang juga, dia tahan lah. Dia kan walaupun aku isteri aku ni bising-bising, dia jaga juga. Dia kan dia make sure makan aku cukup. Kalau sakit kasi makan dia bagi darah tinggi, kencing manis, semua buat makan lah. Contoh itu rahmahnya. Sebab mawaddah tu akan habis. Boleh disemarakkan dari masa ke masa, tapi kita manusia, kita ada biological clock. Ada masa kita punya biologi memang dah tak boleh mawaddah. Dia ada rahmah je yang tinggal. Ya kan? Jadi itu perlu kita faham. Dia Razak Lepas ni Tapi isterinya Jalan luar Yang malu dia Razak InsyaAllah. Tapi sebenarnya saya suka pasal saya pasang Ustaz. Mak bapaknya dah nikah lebih daripada 30 tahun. Jadi bila anak dia bernikah kan, saya tanya siapa awak refer, siapa sebagai awak punya contoh dalam nak nak jadi suami isteri ni kan. Dia kata adalah bapak dengan mak dia. Dengan walaupun dah ada anak, dah ada cucu, dah kahwin lebih 30 tahun, tapi dia punya sayang ni macam lain macam lah. Dia macam manisnya berterusan. Kita tengok itu pun macam geli sikit. Tapi tak apa. Ya, kita tengok macam tu. Dia yang muda belajar. Betul. Yang muda perlu belajar. Tuan-tuan muslimin muslimat, macam mana kita ni nanti dah tua adalah macam mana ibu dan bapa kita semua. Kalau ibu dan bapa kita memang tidur asing, kita akan pelan-pelan jadi tidur asing itu. Kecuali kita buat keputusan untuk tidak seperti itu lah. Kita will be influenced, kita akan dibentuk oleh bagaimana. So, kalau anda nak anak-anak belajar kasih mengasihi, nak cucu-cucu jadi orang suami dan isteri penyayang, kita jadilah dulu atuk dan nenek ibu dan bapa yang penyayang. Sebab pada kita lah mereka melihat contoh. Kalau dia tengok mak bapak dia asyik gaduh je, dia kata macam inilah sebenarnya hubungan rumah tangga. Sebab tu ada nama research, dia panggil divorce penalty. MSF dia ada buat research di mana dia ikuti anak-anak yang terkesan oleh perceraian. Antara unintended consequences akibat daripada perceraian adalah anak-anak ni kadang-kadang dia lebih kemungkinan besar untuk bercerai atau untuk tidak kahwin, atau untuk academically dia lebih lebih terkesan tertindas. Dia call it divorce penalty. Ada research di Singapura. Jadi saya sebagai yang dah interview ratusan anak-anak, walaupun ibu dan bapa tak bergaduh, walaupun mereka tak bergaduh, tapi anak-anak amat besar bila berlaku perceraian. Sebab kita disrupt hidup dia. Dia cuma tahu ini mak dan bapa saja. Tapi bila berlaku perceraian, anak-anak jadi bingung. Kesian berapa banyak yang masuk dalam cara interview dengan saya. Itu kali pertama dia sebenarnya luahkan hati, perasaan dia. Nangis kat situ. Sebab dia tahu apa yang dalam joinkan interview itu adalah confidential. Mak bapak dia tak kisah. Jadi selalunya kita dapat korita, dapat keluarkan apa yang dalam isi hati anak. Sebab tu sekarang saya order cari itu. Jadi Ustaz, saya pernah ada satu kenalan dia mak bapak dia dah berumur. Mak bapak dia dah nak bercerai sebenarnya, tapi anak tak bagi. Anak yang tak bagi kat dalam, bapa mak dah berumur, dah tua je, tak payah nak bercerai lah ini. Tapi masalahnya, satu duduk dengan anak pertama, satu duduk anak yang nombor 2. Jadi macam mana? Ni anak mak bapak nak cerai, tapi mak bapak tak tahu macam mana isi borang, apa dan sebagainya kan. Anak macam malas nak layan, anak yang kata tak payahlah pak, dah tua ni. Pernikahan ni ada macam-macam bentuk kan. Macam tadi saya sebut anak. Akhirnya ibu dan bapa tu kalau mereka sendiri macam nak tapi sendiri tak jadi juga. Jangan dipaksa lah, tak apalah. Biarkan dia mereka. Mungkin hidup jarak itu mungkin perlu buat masa itu. Sebab kalau tidak dia terus satu rumah, gaduh besar lalu. Ya kan, waktu saya sebut hari ni, kita yang baru-baru retire ni, pesan saya pun dah retire 20 tahun lagi, 20-25 tahun dia bilang, bila kita dah biasa kerja,
Dah biasa kerja 40-50 tahun kerja, pula jadi bos pula. Bila tiba-tiba dia habis retirement, dia tak biasa kat rumah, dia jadi bos pula. Bila dia jadi bos kat rumah, siapa yang kena bos? Isteri lah. Atau isteri jadi bos, isteri balik rumah, suami pula kena bos. Gaduh lah. Sebab tu bila retire ni nak kena plan betul. Macam mana nak retire? Buatlah aktiviti yang betul-betul, jangan asyik di rumah je. Tolak kat masjid ke banting ke segal ke. Kira. Sebab kalau duduk kat rumah je, dia punya pergeseran probability dia lebih tinggi. Buat aktiviti dulu. Okey, bisa teruskan insya-Allah. Adakah ada akan jatuh talak quick one? Lafaz dalam hati. Lafaz dalam hati tak secara ringkas. Ya kan? Kecuali sebab tu talak dia perlu soreh, perlu jelas. Apa yang terdetik dalam hati itu tak membawa hukum talak yang jelas. Sebab isteri perlu dengar. Ini satu masalah lagi. Kadang-kadang ada suami macam ni, dia lafaz cerai dekat rumah atau kat luar rumah. Lepas tu dia bilang dengan lawyer, 4 bulan lepas tu masa pre-trial conference baru lawyer dia beritahu, oh sebenarnya anak keluarga saya dia dah ceraikan 4 bulan yang lepas. Ini malah orang kan. Nikah, kalau nikah kau tahu nak sebut ya. Cerai tak pernah beritahu ke? Boleh WhatsApp, boleh hantar surat, boleh suruh lawyer hantar surat. Saya marah lawyer pula. Ya kan? Saya kasih solusi yang kadang-kadang kalau tak nampak marah kat lawyer. Lawyer tu saya kata kenapa tak bagi tahu isteri? Isteri perlu tahu dia adalah parti, dia ada parti. Ya kan? Jadi suami kalau ada lafazkan, tolonglah beritahu. Jangan disimpan sebab dia akan mendengar hukum dia terkait dengan hak dan sebagainya. Ya kan? Jadi bertanggungjawablah. Seperti mana kita ambil mereka terima dalam pernikahan dengan penuh perarakan, ya kan? Bila bercerai bukan suruh berarak dan cerai, tapi paling kurang tu biar cara baik lah, cara rezeki yang terhormat, ya kan? Kalau dulu ada apa ni budaya, orang kalau dah habis bercerai, suami akan datang dulu rumah bapak itu, dia kata bapak, mak, saya ambil dia dengan baik, sekarang saya serahkan semula kepada ibu dan bapa, mak dan bapak. Bukan sisi saya dengan baik. Sebab tu Allah pesan, Fa'insan ma'ruf au tasrihul biihsan. Lepaskan dengan cara yang baik. Dalam ayat surah Al-Ahzab tadi, ayat 28, Nabi kata, Allah perintahkan kepada Nabi untuk katakan, kalau kamu, wahai isteri-isteriku, kamu nak dunia dan seisinya, perhiasannya akan aku berikan. Tapi mati'kunna. Tapi Nabi kata, wa'usar'ikunna sarahan jamila. Akan aku lepaskan kamu dengan pemesan satu. Ya. Okey, terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkahwinan wajib nafkah zahir dan nafkah batin. Jika nafkah batin tak diberi, sakit, isteri boleh minta cerai walaupun suami sudah juga beri perubatan. Dari sudut ringkas, jawapan ringkas boleh dibawa pasah. Bila suami tidak boleh lagi melaksanakan tanggungjawab atau hak memenuhi hak isteri, termasuk juga keperluan batin. Amat menyayat hati, tapi boleh jadi mungkin cerita dalam diri kita. Tapi kadang-kadang berlaku seperti itu. Alright. Ustaz, kalau suami dan isteri baru lafazkan cerai antara sendiri tapi belum lafazkan di mahkamah, itu dikira sudah cerai atau tak? Kalau sudut ringkas macam ni, kalau lafazkan 6 bulan yang lepas atau 3 bulan yang lepas, 3 bulan kemudian awak untuk percaya. Dan kalau mahkamah mendapati bahawa lafaz hari 3 bulan yang lepas itu lafaz yang jatuh sah, dia akan rekodkan perceraiannya berlaku daripada 3 bulan yang lepas. Berarti boleh jatuh sebagai cerai yang sah. Sebab tu saya pesan, kalau dalam bila dah lafazkan cerai, first 3 bulan tak kisahlah, masih lagi boleh tinggal satu rumah. Tapi lepas habis 3 bulan, kalau belum habis mahkamah aktivis, bolehlah jaga diri sebagai orang yang bukan lagi suami isteri. Secepat tu apa? 7 hari kan? Mana? 7 hari. 7 hari lepas lafaz cerai terus mahkamah. Baik. Dalam amla, within 7 days you're supposed to report your lafaz cerai ke mahkamah. Tapi ada dia orang 14 tahun baru report. So kita 14 tahun, wah, holiday terus balik. Ya kan? Ada orang yang kata 14 tahun, tak tahulah dia orang buat apa. Lantak dia lah 14 tahun lepas tu baru datang. Saya kata, awak betul lafaz 14 tahun yang lepas? Betul.
Betul isteri Islam bulan. Ada 14 tahun belajar. Alright, seterusnya saya ingin tanya, jika kita ada masalah keluarga dari segi lafaz dan pemikiran, bagaimana untuk lepas dari stigma masyarakat? Tak tahu. Tu ada yang faham. Jika kita ada masalah keluarga dari segi lafaz dan pemikiran, bagaimana untuk lepas dari stigma masyarakat? Mungkin dia lebih kepada stigma macam itu lah. Okey. So mungkin saya agak je tentang istilah gender bernikah semula dengan atau bernikah dengan perlukan suami orang, kasih orang. Ini tentang blended families. Kalau kita fikir semula, Nabi SAW hampir semua keluarga dia adalah blended families, kecuali Sayyidatina Aisyah saja. Yang lain semua blended families. Dengan Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah pernah bernikah dengan orang lain, ada anak dia bersuami yang lain pun. Semualah. Ummu Salamah ada anak 4, Saudah bin Zam'ah, Zainab bin Jahshin, dia banyak blended. Jadi sepatutnya stigma berlaku kalau memang kadang-kadang ada stigma seperti itu. Tapi sesuatu yang kita perlu sedar adalah ini adalah bahagian dari ketentuan Allah untuk setiap orang. Kita yang rasa diri kita ni, saya bukan itu, saya bukan dulu. Jangan cakap dulu. Jangan lepas cakap. Kita belum tahu nasib kita. Kita cuba untuk tidak menjadi seperti itu, tapi kita tak tahu. Dan kalaupun berlaku kepada kita, ketahuilah bahawa perpisahan, perceraian dia ada dalam syariat kita. Dia berlaku hatta to the best of us pun. Dalam hatta Nabi SAW pun pernah menceraikan Sayyidatina Hafsah. Hatta para sahabat pun di antara mereka yang bercerai dan bernikah yang lain. Dia berlaku. Ini adalah sebahagian dari, bukan maksud saya nak meringankan perceraian, tidak. Tapi maksud saya adalah kalau dia perlu berlaku, biarlah berlaku dengan cara terhormat. Dan orang yang keluar terbit daripada perceraian itu pula, nak kata jangan bimbang, susah juga sebab orang cakap-cakap kan. Lagi zaman-zaman sekarang ni tengah hangat, macam trending tu, macam cool untuk jadi orang yang cerai dan gaduh suami isteri kat public, kan? Yang suami isteri gaduh satu dunia nak tahu. Jadi dalam dunia hari ini yang penting fokus kepada kebaikan diri. Pesan saya selalu di ujung kes mahkamah, saya doakan pasangan selalu. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati anda berdua dalam perjalanan anda seterusnya. Mudah-mudahan anda dapat memilih kehidupan baru yang lebih bermakna, yang lebih positif, dengan anak-anak kalau ada anak-anak, ataupun dengan siapa sahaja yang anda akan teruskan kehidupan anda. Apa yang telah berlaku, biarlah berlaku, dijadikan sebagai sempadan, jangan dijadikan sebagai halangan. Dan juga untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah syariat kita. Dia mengizinkan kita kalau perlu berlaku, dia berlaku. Tapi jangan pula kita kemudian mempunyai perspektif-perspektif tertentu. Ini cerai maknanya ada tak baik, dia defect, barang defect. Dia juga jadi defect. Dia tak betul, ya kan? Jangan itu. Saya tanya kita duda ada anak tu tidak ada anak ke? Ada duda ada anak, tak ada anak lagi. Satu hal lagi, ya kan? Jadi jangan dibiarkan benda ni membentuklah. Kenal orang dulu. Kita tak tahu apa dia dalam sebelum tu. Ya kan? Ada saja orang yang kehidupan sebelum tu pernikahannya memang tidak tahu pernikahan yang baik. Tapi selepas tu dia menjadi orang yang lebih baik. Dia belajar daripada kesilapan dan kelemahan dia, dan dia boleh menjadi pasangan yang lebih baik. Baik, ada dua soalan dia, insyaAllah jemaah. Nombor 12. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, sekiranya berlaku perceraian, bagaimana pula dengan hak penjagaan dan tanggungjawab terhadap anak menurut Islam? Dan saya rasa ini pun sama dengan soalan berkenaan dengan nafkah. Maknanya kadang-kadang ada court order dan letakkan nak kena kasih 20 tahun. Dan ada yang mengatakan tidak perlu pasal anak tak ambil kisah pasal bapak, jadi bapak pun tak kasih nafkah pada isterinya, bekas isterinya. Dan ada yang letakkan stigma macam kalau bekas saya dah nikah dengan suami yang baru, maka saya dah tak payah kasih nafkah lagi. Contohnya. Tentang anak, pertama di mahkamah, the fundamental principle and the paramount consideration
pertimbangan yang paling diambil kira oleh mahkamah adalah what is in the best interest and welfare of the child. Apakah maslahat yang paling penting untuk anak tersebut. Ini disebut dalam tradisi kita, dalam kitab Nailul Awtar disebut, dalam kitab Imam Ahmad disebut, dalam kitab Zadul Ma'ad disebut. Mereka semua berpandangan, kita kadang ada dengar kan, Ustaz, tapi kalau budak 7 tahun kan patut mak yang jaga. Tapi kalau mak ni malah orang dulu, ya kan, mak pun lebih kurang juga, mak pun engki-bengki dengan lelaki lain, takkan saya nak bagikan dia jaga. Ya kan, kalau memang bapaknya boleh menjaga anak dengan lebih baik. So the best interest of the child. Fikir ada letakkan macam tu, kalau mak tak boleh dengan mak, nenek dan sebagainya. Tapi akhirnya kita tengok apa yang ada di depan, apa is in the best interest of the child. Dan dalam menentukan best interest of the child, sama ada saya interview anak tersebut, mahkamah interview anak tersebut, atau kita boleh order custody valuation report, orang akan buat jumpa semua lah, cikgu sekolah lah, kaunselor lah, social worker lah, anak-anak tu sendiri interview nak tengok. Dan kalau tak, kita mungkin boleh ada tools yang lain untuk kita pertimbangkan apakah kesesuaian tersebut. Dan itu menurut Islam. Kedua, tentang nafkah. Nafkah ini sebenarnya Musliman, ya kan? Sebagai bapa, pandai buat anak, pandai lagi anak. Itu juga pandai, ya kan? Anak tu adalah anak kita. Sama ada bekas isteri dan menikah dengan orang lain ke, tidak ke, dia ada anak kita. Sama ada dia tu layan kita ke tidak. Ustaz, dia tak pernah layan saya. Ustaz, buat apa? Musliman, bapa-bapa khusus. Nafkah itu adalah satu tanggungan yang kita akan jawab, bukan hanya dengan anak-anak, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupa, kiamat kelak kita sebagai bapa-bapa dan termasuk ibu juga akan menjawab di hadapan Allah tentang tanggungjawab kita terhadap anak. Sama ada anak tu suka kita ke tak suka kita ke, itu boleh kita ambil jalan yang lain. Contoh, sebagai contoh, dia kata, anak saya tak pernah nak jumpa saya, mak dia pun tak pernah kasi saya jumpa. Ada proses-proses itu dalam mahkamah untuk kita pastikan kita dapat jumpa anak tersebut, nak enforce the orders ke, nak order variation of order ke dan sebagainya. There are many ways, legal means. Tapi itu tidak bermakna kita ini kemudian melepaskan tanggungjawab kita masing-masing. Sebab akhirnya kita bertanggungjawab bukan hanya terhadap mahkamah dan anak-anak, tapi yang lebih penting dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin anak-anak kita tak kenal kita, tapi musliman, percayalah saya. Jadi pesan saya selalu kepada orang yang berpisah, no matter how bad it gets, macam mana pun anak tu mungkin tak nak berbual ke, sebab bila kita bercerai, anak-anak terkesan. You have to consider their feelings and emotion. Bila anak-anak ni terkesan, dia sendiri boleh mungkin memberontak, dia tak nak jumpa bapak dia. Sebenarnya bukan pasal apa, dia kecewa dengan mak dan bapak. Mak tu paksa pasal dia memang tinggal sama dia, tapi dia kecewa sebab seolah-olah, kenapa bapak aku buat macam ni, kenapa mak aku buat macam ni, dia kecewa, ya kan? Jadi kita sebagai ibu dan bapa perlu understanding sikit, ya kan? Kita perlu ambil tahu macam mana emosi mereka cuba. I do not deny it will require a long time, mungkin ambil masa. Dan kalau perlu untuk dihantar anak tu kepada kaunseling juga boleh. Sebab mahkamah juga ada buat, contoh kita send the child for child in between program. Lepas perceraian, kalau kita rasa anak ni perlu sokongan emosi dan sebagainya, kita akan hantar anak tu kepada kaunseling supaya dia dapat adjust kepada kehidupan baru tentang selepas perceraian kehidupan baru. Akhirnya muslimat, percayalah, as long as you are present in the child's life, walaupun mereka mungkin the first 5 years mungkin nak marah-marah, menyapa-nyapa, tapi bila mereka besar, mereka tetap akan hargai hakikat bahawa ibu dan bapanya tak tinggalkan dia selepas berpisah. And that is very important. Sebab saya pernah berbincang dengan orang-orang yang pernah jadi ibu bapa mereka bercerai. Satu orang pernah cakap saya, Ustaz, I just wish my father was fought harder for me. Then saya tanya, fought harder, what do you mean? Means he should have stayed around and just be present, even though at that point I was angry. Jadi kalau kita ada keluarga yang mungkin sedang berdepan seperti ini, yang anak-anak marah, tak suka dengan dia, cakap dengan dia tak apa, teruskan dampingi anak tersebut. Anak ini manusia, dia akan berubah juga. Kita jangan tinggalkan mereka. The fact that you are present will always be something that is appreciated and dihargai oleh anak tersebut. Kalau tak sekarang,
bila anak kamu dewasa. Tapi pastikan buat presiden. Stay. Because kalau ibu dan bapa tak stay, siapa yang bagi nak stay untuk anak tu? Ya kan? Itulah pengorbanan kita sebagai ibu dan bapa. Walaupun perceraian bertolak, itu yang terbaik untuk dilakukan kepada ya. Baik, last soalan insyaAllah. Selalunya konflik dalam keluarga berlaku antara menantu dan mertua. Contoh, menantu tak suka bila mertua kasih anak umur 2 tahun minum kopi. Oh ya, kopi terus. Tapi mertua kata, Coklat dah anak aku, dah anak kau yang nak, aku bagilah kopi ya Ustaz. Dia macam ni. Wahai mertua-mertua, itu bukan anak anda, cucu anda. Biarlah mak dan bapaknya buat seperti apa yang mereka perlu. Kita sebagai nenek dan ialah kadang-kadang saya selalu dengar, sebab saya datang dari generasi seperti itu. Generasi saya tak bagi anak makan sampai 6 bulan. Generasi dulu, dah dulu pula coklat, cucu nak makan tu bagi dia nasi. Ya kan? Mak sekarang, bapak sekarang, jangan kasih solid food. Oh, solid food nanti 6 months, betul tak? Kalau dulu 2 bulan dah habis dah. Asam pedas lagi, jam 2 bayar semua masuk. Lepas tu dia kata, hidup pun, tak mati pun. Tapi dia preference, ada. Akhirnya kita perlu hormati anak-anak kita. Juga kita nak dihormati sebagai ibu dan bapa. Kita juga perlu berusaha menghormati mereka. Saya selalu sebut, saya kata pasal juga pada isteri saya kata, tak ada yang saya minta pada usia kecuali untuk anak-anak sayang saya. Dan untuk anak-anak sayang kita adalah kita duduk mereka, kita ni hormati mereka. Lebih-lebih lagi mereka dah ada keluarga sendiri. Lagi-lebih kita masuk campur, lagi menyampah dia mereka. Lagi dia menyampah dia lagi dia takkan datang. Ya kan? Jadi saya mohon, kita bagi nasihat, kita tanya dulu, tak agak kopi terus bagi. Ya kan? Mesti dah coklat Milo dulu. Milo pun gula je ya kan? Kopi terus agaknya atuk tu duduk sama-sama, dia pun minum kopi tu. Insan budak tu. Ya kan? Tapi yang saya serang kadang-kadang budak umur baru berapa tak apa setahun lebih lah, tak apa setahun pun kok minum, kok berlubang usul budak tu lah. Jadi hormati mereka, di sana boundaries yang kita perlu jaraklah. Itu keluarga kita. Yalah, mereka keluarga kita, tapi mereka sama jadi bapa. The more kita hormati, the more kita akan hormati. Baik, Alhamdulillah ibu ayah, teman-teman yang dirahmati Allah, itulah perbincangan kita berkenaan dengan konflik keluarga. Dan of course kita bincangkan pasal konflik ni maknanya yang masih dalam rumah tangga. Dan juga kita ada bincangkan bila mana berlaku perceraian. Dan kita pun dah faham sedikit sebanyak ya ilmu cara syariat macam mana dan cara berlaksana di Singapura macam mana, kita pun dah belajar sedikit sebanyak insyaAllah. So tak ada orang yang bila menikah mereka nak bercerai. Tak ada orang kalau ada orang tu memang cakap, Ustaz tak apalah kahwin dulu, tengok macam mana, kalau tak okey cerai ya. Ini kalau ada mentaliti yang macam ini membawa masalah sebagai contoh ya. Tapi kadang-kadang seperti seorang kata cerai ini ada dalam syariat yang Allah berikan kepada kita. Kalau betul-betul rumah tangga tu tidak dapat diselamatkan, tidak dapat berfungsi, maka ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Kalau Islam hanya cakap nikah, tak ada cerai, maknanya kita tak boleh dah, terima je lah. Kalau dia macam itu ke, dia macam ini ke, reda je lah, dan memang takdir Allah seperti itu tu. Tapi tak, Allah letakkan perceraian juga sebagai jalan keluar yang terakhir. Jadi saya orang kata, poket kita yang terakhir. Kalau pergi konseling ke, minta nasihat ke, go first. Kalau dah tak boleh, betul-betul dah tak boleh, ada proses yang boleh dilaksanakan insya-Allah. Tapi bila mana sudah berlaku perceraian, sebagai penutup saya orang lebih pesanan yang terakhir sekali untuk kita yang sudah melalui fasa perceraian, ataupun keluarga mak bapak yang mengalami perceraian, ataupun anak-anak yang mengalami perceraian sebagai contoh ya. Bagaimana kita nak teruskan kehidupan, bagaimana kita nak move on dalam kehidupan, bagaimana kita nak mendidik diri kita supaya so-called macam menerima inilah ketentuan, inilah yang terbaik buat diri saya dan sebagainya. Bagi saya Wan, sebagai penutup, mungkin sebagai nasihat kepada semua mungkin yang mengalami masalah ni, ataupun yang mungkin tak mengalami masalah ni tapi mengenali seseorang yang mengalami masalah ni. Pertama, muslim-muslimat yang saya perasan adalah the sooner you come to terms dan terima bahawa ini adalah ketentuan Allah dahulu, lebih mudah untuk kita bergerak ke hadapan.
selagi kita tak boleh terimanya sebagai takdir Tuhan dulu dan ketentuan Tuhan dan bahagian kita daripada kehidupan kita, kita akan stuck dengan pernikahan itu. Marahnya tak habis. Itu yang sampai bertahun kadang-kadang masih bergaduh suami isteri, keluar masuk mahkamah kerana anak ni pasal. Sebab dia tak ada apa lagi nak gaduh kan, anak. Yang lain dia dah habis exhaust, anak tu yang dijadikan bahan. Jadi pertama, ini apa sahaja perceraian ialah satu kehilangan. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa yang masyhur dibaca ketika ditimpa musibah. Tapi ini pun boleh dikira sebagai satu musibah berlaku dalam kehidupan bila pernikahan itu gagal. Kita pertama baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang meninggal saja. Ini adalah ketentuan Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, Kau berikanlah ganjaran kepadaku pada musibah yang aku hadapi ini. Wakhluf li khairan minha, dan gantikan bagiku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Lebih baik, dan bila minta yang lebih baik, minta betul-betul kehidupan yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, keadaan diri yang lebih baik, supaya kita bangkit daripada perceraian ini dalam keadaan yang lebih baik. Yang satu doa Nabi Ayub, boleh google doa Nabi Ayub, boleh jangan bila dalam keadaan tertentu diuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Ayub membacanya, Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahim. Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahim. Google doa Nabi Ayub dalam waktu-waktu tersempit, waktu-waktu berdaki sekali, bacalah doa. So Nabi Ayub selepas baca doanya Allah Subhanahu wa taala akan terbitkan ayat yang kemudian membersihkan beliau daripada penyakit ini dan sebagainya, dan sehinggalah beliau selepas itu menjadi baik. Mudah-mudahan dengan mendekatkan diri kembali kepada Allah, ini klise kalau ustaz-ustaz kita cakap macam itu, tapi memang hakikat demikian. Kalau kita tak balik kepada Allah Subhanahu wa taala, nak balik ke mana? Kaunselor? Nak balik mahkamah? Tak ada. Kita dah habis-habis. Saya pun tak nak tengok balik kalau dah habis lah. Jumpa dua boleh lah, jumpa mahkamah tak, ya kan? Tapi maksudnya kembali kepada Allah supaya mudah-mudahan Allah terbitkan semula daripada yang nampaknya kehancuran, tapi terbit daripadanya kebaikan, terbit daripadanya harapan, terbit daripadanya, ya kan, kemakmuran. Mudah-mudahan ini kehidupan dengan banyak-banyak, ya kan, berdamping dengan Allah dan keluarga. Kalau ada keluarga selepas perceraian, berdamping terus dengan keluarga. Don't stay on your own, don't be on your own. Sebab itu waktu-waktu yang amat mencabar dengan emosi dan sebagainya. Kita bersama dengan keluarga, mudah-mudahan dari situ akan terbit lebih banyak harapan untuk bergerak hadapan lebih positif dan healing positif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, satu pesanan yang terakhir yang baik, ya, agar kita tahu kita tidak bersendirian, kita ada keluarga yang harus memberikan sokongan, insya-Allah. Jadi walaupun kita ada masalah keluarga, pada akhirnya kita akan tetap ketahui ada keluarga yang akan masih memberikan sokongan terhadap kita, insya-Allah. Baik teman-teman, para jemaah dirahmati Allah, saya mewakili daripada para penganjur, ya, ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Ustaz Iwan yang telah berikan masanya pada hari ini, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Iwan sihat walafiat, insya-Allah. Mudah-mudahan senantiasa dikabulkan hajat-hajatnya, diberikan kekuatan untuk teruskan perjuangan dan khidmat amanahnya, insya-Allah. Dan juga kepada para jemaah, ibu ayah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita doa sama-sama, doakan mudah-mudahan Allah terus berkati rumah tangga kita, Allah beri kita kekuatan dalam apa juga masalah-masalah kita, Allah berikan kemudahan, berikan jalan keluar di atas setiap masalah-masalah kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita sebagai suami isteri senantiasa dapat hidup sebagai suami isteri yang dapat menyayangi dan disayangi, dan dapat senantiasa membantu dalam mengimarahkan atau menjadikan rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya-Allah. Dan mana yang masih single, mana yang belum berumah tangga, kita doakan dalam rumah tangga yang akan ataupun yang akan dibina dalam masa terdekat ni, insya-Allah, dalam rumah tangga yang diridai Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan mana-mana yang sini datang single, memang nak belajar, walaupun dia kata belum kahwin, nak tiba-tiba nak belajar ni, kita doakanlah mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang soleh dan yang salihah. Amin ya rabbal alamin.
kita kena doakan semua baru fair. Kalau tak ustaz doakan yang dah kahwin, orang yang dah kahwin, orang yang tak kahwin tak dapat doa dia contohnya kan. Jadi nak juga doakan kepada orang yang belum kahwin juga, insya-Allah. Belum kahwin ke belum kahwin lagi pun sama juga ya. Jangan cakap dia sama je dua-dua. Belum kahwin lagi tu bukan maknanya yang berdua, tidak ya. Maknanya yang dah berpisah tapi nak kahwin lagi, sebagai contoh, itu kita doakan juga ya. Yang nak tambah dua, itu tak payahlah ya. Pandai-pandai lah, pandai-pandai ya. Tak payah jumpa dengan saya, tak payah jumpa saya lepas ni insya-Allah. Baik, semua insya-Allah. Jadi sekali lagi kata, ini adalah sebagai special edition untuk projek kelab kita, Brothers and Sisters. InsyaAllah nantikan posting daripada pihak masjid. InsyaAllah kami akan adakan Brothers and Sisters class pada bulan depan insyaAllah. Ustazah Maria saya rasa dah bersedia untuk kelas Sisters class yang di mana akan diadakan pada setiap hari Rabu insyaAllah malam. InsyaAllah nanti insyaAllah akan dikongsikan di media sosial insyaAllah. Dan Ustaz Danish pun masih dalam perancangan untuk Brothers class pada yang akan datang insyaAllah ya. Jadi ini pertama kali kita adakan combination antara Brothers dan Sisters class insyaAllah. Baik, jemaah Allah, saya juga nak berkongsi pada hari Jumaat hadapan bagi siapa yang ada kelebihan, bolehlah bersama-sama menguruskan sumbangan untuk kongsi rezeki. Ya, di mana apa jua juada, apa jua barang-barang yang ada kat sini, kita selalunya akan berikan kepada keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi kita kat sini kat Masjid Syakirin kita ada community pantry. Jadi mana-mana keluarga yang mungkin ada kesempitan, yang mungkin ada kekurangan, mereka boleh datang ke masjid dan mengambil barang-barang yang didermakan. Jadi kita tak derma duit tapi kita derma barang insya-Allah. Bagi siapa yang sempat datang pada Jumaat hadapan silakan. Bagi siapa yang tak sempat datang because of kerja tapi nak berhajat memberikan sumbangan, boleh telefon masjid insya-Allah. Boleh hubungi pihak masjid, nanti ada perbincangan lah bila nak hantar ke dan sebagainya insya-Allah. Kalau kat sini yang ada hajat tapi tak sesuai dengan masa, kita ada Ustaz Danish, kita ada Ustaz Nadia yang boleh kita tanya. Pegawai-pegawai ni pegawai yang bertanggungjawab dalam menguruskan community pantry. Jadi tanyalah dia nak hantar, bagaimana nak hantar dan sewaktu dengan dia ya. Jangan tanya Ustaz Irwan pula, tiba-tiba tanya Ustaz Irwan kan, soalan kongsi rezeki beras dia nak hantar, beras pula tanya Ustaz Irwan ya. Jadi jangan salah orang ni, jadi Ustaz Danish ataupun Puan Nadia Ustazah Nadia insya-Allah. Jadi ada bersama-sama kita. Baik, ibu ayah dirahmati Allah juga, insya-Allah kita akan adakan juga kelas basic fardu ain dan insya-Allah kita akan bermula pada hari Jumaat depan insya-Allah. Bagi siapa yang nak belajar, yang nak mengulangi pelajarannya ataupun kita ketahui sesiapa yang rasanya nak belajar kembali fardu ain, basic fardu ain, boleh bersama-sama kita pada hari Jumaat akan datang ni, bermula Jumaat akan datang ni selama 8 atau 10 minggu, di mana kita akan belajar terus mengenai dengan fardu ain. Dan bagi jemaah yang ikuti kelas saya, kita ada kelas pada hari Ahad insya-Allah. Hari depan kita akan mula kembali. Kita akan sambung bacaan kitab Bidayatul Hidayah dan insya-Allah kita akan mula bincangkan tentang adab-adab dalam solat insya-Allah. Jadi kelas ni kedua-duanya percuma. Jemaah yang ada kelapangan, ada berminat, boleh datang bersama-sama untuk memeriahkan ataupun mendapat manfaat dan dapat dimanfaatkan dalam majlis tersebut insya-Allah. Jadi itu saja daripada kami. Insya-Allah pada majlis ada sediakan sedikit drama ringan, insya-Allah taklah berat mana kan, drama ringan dekat luar insya-Allah ya. Kita akan sediakan jawapan ringan kat luar insya-Allah, tak ringan manalah insya-Allah ya. Tak jangan request nasi air mandi lah ya. Belum stick lah, tak adalah kan, hanya makan ringan insya-Allah boleh ambil dan duduk di luar makan. Siapa yang nak stay untuk solat zuhur silakan, siapa yang nak pulang pun silakan. Dan insya-Allah kita ada juga memegang sukarelawan yang memegang tabung. Jadi siapa yang ada kelebihan nak memberikan sumbangan cash silakan, nak kasih PayNow pun silakan. Kalau dua-dua tak nak bagi pun, kalau boleh sedekah senyum lah. Kita boleh bagi senyum ya. Senyum pun namanya sedekah insya-Allah ya. Senyum sedekah insya-Allah ya. Tapi senyum bukan kat tabung, jangan senyum kat tabung. Apa senyum tabung dapat pahala Ustaz. Senyum kat orang, kat tabung ya. Jadi itu pun adalah sebagai satu sedekah insya-Allah ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua. Kami mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan daripada pengajuran pada hari ini. Mudah-mudahan jumpanya kita dalam keadaan baik dan berpisah kita pun dalam keadaan baik insya-Allah. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.